Hai guys, welcome back. Semua gadget. Kembali lagi kita dengan segmen 5 phone terbaik. Kali ni kita ada 5 phone terbaik bagi harga bawah RM1,500. Dan seperti biasa, kita akan pandukan harga dia berdasarkan harga Shopee. Bukan harga dekat Loyat, bukan harga kedai-kedai Tesco ataupun bukan harga dekat Plaza Alam Center. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan dengan tempat yang kelima. Jadi, tempat yang kelima jatuh kepada Nothing Phone 3A. Smartphone yang sentiasa hadir dengan desain yang unik, desain transparent macam ni, memang ciri khas untuk produk Nothing. Dari jauh pun kita tahulah yang ini adalah smartphone Nothing. Untuk performance dia menggunakan Snapdragon 7S Gen 3, dipadukan lagi dengan 12GB RAM LPDDR4X, cuma UFS dia rendah sikit. Dia guna UFS 2.2. Untuk chipset dia ni cukup padu untuk jalankan tugasan harian ataupun nak layan gaming. Dan Nothing OS ni antara software yang paling best lah setakat ini. Dia clean, ringan, simple dan banyak customization yang boleh kita buat. Untuk bateri dia pula besar 5000mAh dan juga pengecasan sepantas 50W. Baiklah, untuk bahagian display dia pula, dia ada AMOLED 6.77 inci, refresh rate 120Hz dan peak brightness sehingga 3000 nits. Untuk kamera pula, dia hadir dengan 50MP kamera utama, 50MP kamera telefoto, 8MP ultra wide dan 32MP kamera selfie. Untuk hasil dia pula cantik, banyak improvement lah dari yang sebelum ini. Warna natural, kaya dengan details, HDR dia pun mantap dan pengawalan cahaya dia pun cukup baik. Jadi kita boleh dapatkan Nothing Phone 3A ni dengan tanda harga RM1,500. Baiklah, tempat yang keempat pula jatuh kepada Realme 15. Ini adalah smartphone yang hadir dengan ciri AI yang sangat bijak lah. Kalau lihat pada bahagian design dia, sangat simple dan minimalis. Tapi yang buatkan dia nampak cantik adalah pada bahagian kamera bump yang transparent ni. Nice. Untuk performance dia dikuasakan dengan MediaTek Dimensity 7300 Plus, dipadukan pula dengan 12GB RAM LPDDR4X dan internal storage 256GB UFS 3.1. So chipset ini cukup kencang untuk kita buat tugasan harian dan juga untuk main game. Dan ada satu ciri AI Genie yang sangat bijak lah, yang mana dia membolehkan kita untuk prompt everything yang kita nak pada AI Genie ni. Yang lagi menariknya, dia built-in dalam smartphone Realme. So, kita boleh gunakan dia secara percuma. Dia lebih kurang macam ChatGPT ataupun Google Gemini. Tapi ini memang dah tersedia ada dalam smartphone Realme. Serta dia versi yang advance, tapi kita boleh pakai dia secara percuma je. Untuk bateri dia besar gila, 7000mAh serta pengecasan sepantas 80W. Display dia pun padu, AMOLED display yang berukuran 6.77 inci, refresh rate sehingga 144Hz. So, display dia ni cantik dan laju. Baiklah, untuk kamera pula ada 50MP kamera utama, 8MP ultra wide dan 50MP kamera selfie. Untuk hasil dia cantik, warna yang vivid. Dia punya color ni daripada dulu memang Realme kekalkan lah dia punya color science ni. Warna yang panci-panci macam tu. Nice lah. Sesuai untuk kita terus share dekat media sosial. Jadi kita boleh dapatkan Realme 15 ni sekitar RM1,500. Baiklah, tempat yang ketiga jatuh kepada iQOO Z10. Seperti biasa, iQOO akan bagi kita spek yang gila babeng tinggi tapi jual dengan harga yang mesra dompet. Harga bawah RM1,500. Dan seperti biasa juga, iQOO akan beri performance yang kencang untuk phone diorang. Jadi, smartphone ni dikuasakan oleh Snapdragon 7S Gen 3, 12GB RAM LPDDR4X dan 512GB UFS 2.2. Jadi, smartphone ni mampu berikan performance yang laju, performance yang kencang untuk daily use serta gaming yang berat. Dan kita dapat storage sebesar 512GB dengan harga yang macam ini. Untuk bateri pula besar juga, 7300mAh serta pengecasan sepantas 90W. Memang combo yang padu gila lah, bateri besar,
pengecasan yang laju. Untuk display pun mewah, AMOLED 6.77 inci, refresh rate setinggi 120Hz. Jadi nak layan apa saja mesti best sebab dia ada display yang mewah. Untuk kamera pula dia ada 50MP kamera utama dan 32MP kamera selfie. Untuk hasil dia cantik, ada color size macam smartphone Vivo. So memang dapat hasilkan gambar yang cantik lah, details yang tajam dan pengawalan cahaya yang cukup baik. Jadi kita boleh dapatkan iQOO Z10 ni dengan tanda harga RM1,400. Baiklah, tempat yang kedua jatuh kepada Honor X9D. Si cantik tapi keras. Dia ada durability yang sangat kuat lah. Kita dah test, kita dah buat ujian, kita dah dera dia dengan pelbagai cara, dia masih lagi survive. Kalau tengok dia punya bahagian design ni, ada banyak perubahan, terutamanya sekarang ni dia dah bentuk yang boxy dan skrin yang flat. Memang mantap gila. Untuk performance pula, dia dikuasakan oleh Snapdragon 6 Gen 4, dipadukan lagi dengan 12GB RAM plus 256GB untuk internal storage. So, setakat nak running aplikasi harian, memang tak ada masalah. Dia smooth dan laju je. Even nak layan gaming pun, dia mampu berikan performance yang baik. Dan yang lagi dahsyat kat sini adalah dia ada bateri yang super besar. Paling besar untuk segmen dia. 8300mAh. Sikit lagi nak jadi power bank 10,000mAh tu. Seriously, dia punya bateri ni memang besar gila. Untuk guna yang biasa boleh tahan 3 hari. Dan dia juga ada pengecasan sepantas 66W. Untuk display dia pun lazat juga. OLED 6.79 inci, display yang besar dan ada 120Hz dia punya refresh rate. Jadi nak layan any entertainment pada display ni confirm akan rasa enjoy je. Untuk kamera pula ada 108MP kamera utama dan 16MP kamera selfie. Untuk hasil dia cantik, cukup memuaskan untuk harga jualan bawah RM1,500 macam ini. Jadi di samping ada design yang cantik, performance yang padu, kamera yang marvelous, dia ada ketahanan yang sangat kuat lah. Honor X9D ni antara smartphone yang terkuat. Dia punya durability bagi segmen harga yang macam ini. So, kita boleh dapat dia dengan tanda harga RM1,500. Baiklah, tempat pertama jatuh kepada Xiaomi 15T. Ini adalah smartphone yang paling berbaloi bagi harga bawah RM1,500. Kalau lihat design dia memang sangat premium, body yang slim, 7.5mm sahaja. Berat dia pula 194 gram. Dan pada bahagian depan ni, dah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i. Dan pada bahagian belakang pula, ada tulisan Leica pada modul kamera dia ni. Terus buatkan dia punya kamera ni jadi lebih premium. Untuk performance pula, dia dikuasakan oleh MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Ini adalah chip 4nm, dipadukan pula dengan 12GB RAM, LPDDR5X dan dia ada storage UFS 4.1. Gila weh, dah macam smartphone flagship dah dia punya hardware ni. Dan smartphone ni juga ada cooling system yang sangat bagus. Jadi dia boleh jaga suhu smartphone ni dengan sangat baik. Untuk bateri pula dia ada 5500mAh serta pengecasan sepantas 67W. Jadi nak cas penuh ambil masa dalam 40 minit je. Untuk display pula paling mewah digunakan AMOLED 6.83 inci dengan resolusi yang tinggi 1.5K dan ada 120Hz refresh rate. Dan dia punya peak brightness ni sehingga 3200 nits. Beralih ke bahagian kamera pula, okey, yang ni buatkan dia nampak lebih mahal. Dia ada triple Leica kamera. So, dia ada 50MP kamera utama, 50MP telefoto dan 12MP untuk ultra wide. Jadi untuk hasilnya memang cantik. Warna natural dengan tone Leica yang soft ni memang beautiful. Kemudian dia punya dynamic range yang luas dan ada HDR yang kuat, HDR yang mantap. Jadi kesimpulan dia, Xiaomi 15T ni memang sebuah smartphone yang all-rounded lah. Ini adalah smartphone terbaik bagi harga bawah RM1,500 pada tahun ini. Jadi inilah dia 5 phone terbaik bagi harga bawah RM1,500. So kalau anda semua tengah cari smartphone dengan bajet macam ni, bolehlah try tengok-tengok 5 phone yang terbaik ni. Dan seperti biasa, kita akan tinggalkan link dekat bawah. Boleh pilih, boleh carilah, boleh tekan link kat bawah untuk beli smartphone ni untuk dapatkan harga yang aku sebut tadi lah. So guys, nampaknya di sini video kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulgadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.